Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ingatkan sekali lagi kepada mana-mana pemimpin UMNO yang masih lagi cuba membawa naratif ataupun harapan palsu kepada Akak Umbi yang menyatakan bahawa Datuk Seri Najib akan dibebaskan sebelum raya. Kita ni dah raya kedua. Sebelum raya pun tak ada, lepas raya pun tak ada. Tolonglah lepas tu dia tambah pula, dia kata bukan sebelum raya. Dia cover, dia kata sebelum bulan 6 pula. Tolonglah. Kalau korang dah bersama dengan kerajaan Madani, korang tak perlulah nak mempertahankan Madani dengan cara cuba mengendurkan kemarahan kami orang UMNO. Kami dah cakap awal apabila kami tahu yang Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mahu membebaskan ataupun memberi belas kasihan kepada Datuk Seri Najib, kami dah buat keputusan untuk tidak lagi menyokong Madani. Kalau korang nak sakau ke, korang nak pegang jawatan lama-lama ke, korang nak buat projek sini sana ke, terpulanglah. Tapi tolonglah jangan bodohkan kami. Kita orang ni dah pasrah dah. Dah tahu dah yang Datuk Najib tidak akan diberikan kebebasan ataupun pengampunan penuh ataupun lega hukuman ataupun apa-apa pun lah. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat takut dengan Datuk Seri Najib. Kalau Datuk Seri Najib bebas, kau tanyalah sesiapa pun, mereka akan cakap yang Datuk Seri Najib ini akan cuba steal the thunder from Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maksudnya, dia akan membayangi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi Anwar Ibrahim ini tidak akan membiarkan perkara itu berlaku. Jadi Alhamdulillah kita ni bukanlah bodoh lagi, kita ni dah cerdik pandai. Kita tahu yang Anwar Ibrahim dan juga Pakatan Harapan tak boleh diharap. Jadi kita dah buat keputusan dah lama untuk kita tidak keluar mengundi kalau di kawasan itu UMNO Barisan Nasional tidak bertanding. Kalau dekat kawasan itu UMNO Barisan Nasional bertanding, kami akan tetap undi. Kita akan keluar undi. Tetapi kalau PH yang bertanding, sama ada kita akan buat undi rosak ataupun tidak keluar mengundi ataupun kita undi pihak lawan kepada PH. Okey? Wassalamualaikum.